Orang alim beritahu apa? Satu orang kalau dia susah atas muka bumi ni, dia manusia paling susah. Orang tak suka tengok dia, orang benci tengok wajah dia, orang tak suka dengan percakapan dia, orang hina dia. Pasti dan pasti pernah satu ketika dia tersenyum. Pernah ke tahu? Dan orang yang paling kaya atas muka bumi ni, dia banyak duit, dia nak apa dia boleh dapat. Dia nak kenderaan boleh dapat kenderaan, dia nak rumah besar boleh dapat rumah besar. Orang yang macam ni pun pasti dan pasti dia pernah menangis. Pasti. Walaupun dia sekaya mana. Dan ketika satu orang manusia dia masuk saja dalam kubur, tuan-tuan dia, bila mana Allah SWT azabkan dia, Allah SWT susahkan dia, ketika tu dia terseksa selama-lamanya, dia takkan pernah tersenyum lagi. Dan satu orang manusia bila mana dia masuk dalam kubur, tuan-tuan dia, dalam keadaan Allah suka dengan dia, Allah reda pada dia, dia akan bahagia selama-lamanya, dia takkan pernah menangis lagi. Orang alim beritahu, satu orang bila mana dia masuk dalam kubur, dia selamat, dia akan selamat, dia akan berjaya selama-lamanya, dia takkan gagal lagi. Tapi satu orang manusia bila dia masuk kubur dia gagal, dia akan gagal selama-lamanya.